Hello guys, hari ni aku nak share dengan korang macam mana nak tukar spark plug wajah MMC. Mula-mula korang buka dulu skru atas ni, 4 skru, and then korang tanggalkan dia punya cover engine. Lepas korang tanggalkan, korang akan nampak 4 skru dekat ignition coil dia. Buka ke 4 skru dan tanggalkan ignition coil. Pastikan ingat dia punya kedudukan. Kalau tak, nanti akan jadi lagi satu masalah. Okey, bila dah tanggal, korang boleh teruskan dengan loosen ke 4 spark plug. Pastikan korang masukkan soket spark plug tu cantik je. Kalau tak, nanti dia punya spark plug ataupun korang punya soket boleh loose. Kalau dah loose, akan jadi masalah lain. Kerja setengah jam pun boleh jadi kerja 2-3 jam. So pastikan korang buka dengan hati-hati. Lepas korang dah buka, korang boleh bandingkan spark plug lama dan spark plug baru dan check juga condition spark plug lama. Pastikan spark plug lama dan spark plug baru korang tu sama jenis, takut terbeli yang lain. Lepas tu korang boleh pasang balik ke 4 spark plug dan pasang semula ignition coil. Macam aku cakap tadi, pastikan korang ingat kedudukan ignition coil tu. Kalau tak, nanti firing order korang akan lari. Bila korang dah siap pasang semua ignition coil, korang boleh start ikat ke 4 skru ignition coil tu balik. Pastikan korang ikat ke 4 skru ni dengan ketat. Kalau skru ni tak ketat, possibility untuk misfire ataupun underpower tu sangat tinggi. So pastikan korang ikat dengan ketat. Lepas korang dah ikat spark plug dan juga ignition coil, korang pasang je balik dia punya cover.